Adakah simpanan emas di GAP dilindungi insurans? Bagi tuan-puan yang nak tahu, tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Cik Rozana, betul ke simpanan emas dalam akaun emas GAP ni ada insurans 15 juta? Jawapannya tuan-puan, ya, memang betul. Setiap gram emas yang kita simpan dalam akaun emas GAP ni dilindungi oleh insurans rompek bernilai 15 juta ringgit. Nilai perlindungan ini akan naik selari dengan jumlah emas yang dimiliki oleh pelanggan. Jadi emas-emas dalam akaun emas GAP ni tuan-puan disimpan selamat dalam public safe dan diaudit secara berkala. Malah ia turut disahkan oleh panel Syariah Amanah Advisor dan telah mendapat pengiktirafan sebagai patuh syariah. Tapi tuan-puan, sebelum beli, ada satu soalan penting yang tuan-puan kena tanya diri sendiri. Boleh tak saya tidur lena lepas saya beli emas seperti ini? Kalau jawapannya ya, maknanya produk seperti GAP ini sesuai untuk tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan masih lagi rasa ragu-ragu, mungkin lebih baik simpan emas fizikal sendiri, maka akaun emas GAP ni lebih sesuai untuk mereka yang tak mahu tangguh risiko simpan sendiri dan percaya dengan credibility sistem dan keselamatan yang ditawarkan oleh pihak public go. Jadi simpan dan laburkan ikut keselesaan masing-masing. Paling penting tuan-puan buat keputusan yang tuan-puan rasa selesa dan tenang. Sekarang tuan-puan dah faham kan? Bagi yang nak saya bantu mulakan simpanan emas rendah RM100 ataupun nak dapatkan emas fizikal seperti ini, boleh terus klik link bio saya ataupun refer di pin video untuk saya bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu keuangan dan emas.